Apa dulu aku? Oh, dia dulu. Hai korang, so ini kita hiking Bukit Pelindung. Gila lah ni. Kontang. Bersama Rizlan, Cipa, Mila. More way to go. Let's go. 1, 2, 3. Let's go. Habis hiking. Daripada Siti Wangsa. Betul cakap. Tadi orang cakap apa yang kita buat kat sini. Dia cakap tadi. Ini steady. Dah 1.2 km dia sampai yang puncak. Salaman. 1.2. Wah, Hai morning. Awas jauh. Salam guys. Kita sebenarnya Bukit Bukit Pelindung. Ada jalan yang ni je kan, jalan tar. Kita dah lalu tar kan. Tapi sebenarnya agak pacak juga tar ni. Rizlan kata 1.2 kilo, sekarang dah 200. Yang dekat pagar tadi tu dah 200 rasanya. So kita naik lagi. Sebenarnya daripada awal tadi sampai ke pagar tu memacak juga. Walaupun dia tar, tapi rasa ada punya pacak tu. Ni tinggi ni. So kita tengok atas sekejap lagi dia macam mana. Ciao. Bukan. Awal cantiknya. Konten ni. Oh. Weh, boleh post. Lawa amat lighting. Kau look aku record. Ini dia mana tadi? Baik lighting ni. Mantap. Tak belah ni kan kata dia. Solomon di habitat asal. Kembali ke habitat asal. Okey, lompat.
So tadi lepas dekat gate tadi ada pondok satu, ada Y kat sini, kita ambil belah kiri. Kalau belah kanan pergi ke parking, kalau belah kiri pergi ke Teluk Cempedak. So kita pergi ke belah kiri. Let's go. Kau silang kaki. Gitu. Gitu. Okey, baring. Kedondong. Ini ke buku kedondong guys? Aku pun tak tahu. Tapi lawa. Ya Allah cantik. Subhanallah. Masya Allah. Oh. Apa tulis ni? Bell time. Oh, bell time. Oh, sebab ni kan basikal. Y lah korang ni. Y ambil kiri. Denai Meranti Seraya Putih 800. Let's go. Meranti Seraya Putih. Kalau jalan lagi macam 10 step, Denai Bala. Yang mana ni? Pisang. Tapi Denai Meranti kot. Let's go. Ku akan tangan. Dah nampak ura-ura. Hai. Saya melihat air. Kita kamu melihat air. Mak! Bising bodoh. Ini baik lagi lah. Boleh ke? Nak kecil. Aduh lah kan ni cepat. Jangan aku boleh bawa kat mana. Ini pertama ni. Ni. Ada kecil betul. Bro, sampai bro. Alhamdulillah. Gila kan? Kita telah pun sampai di Teluk Cempedak bersama kawan-kawan ya guys. So kita tak boleh review pemandangan lagi. Kita review dia punya track dulu. Track dia description awal tadi jalan tar, lepas tu ada pintu gerbang masuk ke off track. Okey je, beginner pun boleh. Lepas tu simpang Y sampailah ke sini. Ini view dia. So menurut pemandangan saya, apa yang saya tengok, Tidak sampai. bagi saya explore dululah baru saya boleh review dia punya pemandangan. Ciao. Jatuh pula guys. Allahu Akbar. Oh, ritual kat. Inilah. Lawa ni. Jalan tutup.
Apa memang dah ni makan bubur. Tak tahu lagi dah. Gitu. Jalan sini. Stay sini. Tengok angle dia macam ni. Gambar. So 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Bagi nampak pantai tu. Nak. Solid footage guys. Footage macam ni yang kita nak kena ada dalam YouTube kita sebenarnya. Bagi menampakkan variasi YouTube tu orang. Alamak. Lukis. Hai bro. Baik. Itu. Kabel. Ini yang biasa orang buat ni lah. Ini kan. Orang gali-gali tu sampai ke sana. Inilah merosakkan struktur pantai Malaysia ni. Dulu kecil dia tak rasa hari ni. Dia buat longkang ni macam ni. Tapi memang dia berniat lah bagi tutup tu. Ngamuk dia tadi. Ya tu. Mana? Tu. Cepat mana cepat. Cik bunyi monyet ke? Cepat, cuba cakap cepat. 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 Macam mana ni cepat? Bunyi monyet. Kita beluk. Wih, cepat. Oh, aku tahu. Ni terus bawah. Alamak, jalan tutup pula. Lompat. Kena patah balik sini boleh. Jom. Sini boleh lah korang. Jadi ke balik. Boleh je. Ni struktur pasir dia. Tak ombak. Betul tak? Ni macam POV ni. POV guy kan? POV guy kan? Tak boleh rekod video korang. Aku tak nak bagi korang tengok video benda-benda ni. Pergi pantai, let's go. Banyak kita flip botol. Kalau flip botol, tandanya apa? Tandanya kau akan mati lagi 5 saat. Baik, tak mati. Guys, kita tamat video kita kat sini. View dia aku bagi dia 9/10. Senang kerja So ada pantai. So let's go. Dia letak kat mulut ke. So memang terbaik air kelas. Memang hiker sebenar. Asal dia buat nampak macam simple je. Okay, bye semua. Bismillah. Okay, pagi ni kita akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay, tangan. Okay, pusing. Slow. Okay, belakang. Ni saya nak berenang Benda ni